Nak video cantik pakai Insta360 S Pro tu, aku boleh recommend satu produk daripada Telesin iaitu Camera Filter Set. Filter ni korang boleh pakai untuk S Pro ataupun S Pro 2. Dalam box dia bagi sekali dengan satu kain microfiber dan ini adalah dia punya filter guys. Memang nice dia datangkan dengan hard case, mudah untuk korang bawa, mudah untuk korang simpan. Dalam ni ada 4 filter, satu CPL, ND8, ND16 dan juga ND32. And korang jangan risau dari segi dia punya quality, seriously memang solid gila. Untuk gelas dia menggunakan multi layer coating, body pula aluminium alloy frame, siap ada silicone clip lock. Memang bagus filter yang jenis macam ni sebabnya nak pakai dia tu senang je. Just masukkan je macam ni, terus boleh pakai. Untuk ND filter ni memang sangat-sangat bagus, lagi-lagi pada korang yang suka ambil gambar, buat video menggunakan eye lock. So korang boleh reduce shutter speed, boleh extend exposure, gambar lagi nice dan lawa. Senang kata filter ni dia macam sunglass untuk kamera korang. Tengok perbezaan bila ada filter dan juga tanpa filter. Seriously memang nice. So macam biasa, kalau korang nak dapatkan filter ni, link aku ada sediakan.